Selamat Hari Isnin manusia. Hari ini bukan hari Isnin. Hari ini hari apa? Hari ini April Fool. Terror tak saya prank anda semua? Terror kan? Baiklah, saya di sini untuk menghappykan anda semua sempena ulang tahun BSN ke-40. Tanpa membuang masa lagi, jom kita ke wish yang pertama. Bapak dia lah tweet, saya nak bulu dada macam Amehan, kucing happy. Bapak dia lah, anda bukan seekor kucing. Sebab itu bulu anda tidak selebat macam bulu dada saya. Tapi kerana anda nak juga bulu dada, terimalah kuih dada. Kuih dada ini akan membantu anda untuk melupakan bulu dada anda yang tiada. Mangkuk. Muhammad Amin post di Facebook, kucing happy, saya nak kahwin lah. Oh, nak kahwin dia? Terimalah sebuah frame gambar dengan gambar pasangan yang happy. Jadikan ini motivasi ya. Ezwain 890 tweet, kucing happy, ajak saya cuma nak beli buku. Apa-apa jenis buku. Ezwain 890, saya keliru. Buku ke duku? Buku. Duku. Buku. Takkan awak nak buku kot? Duku ke? Duku. Ya. Kenapa tak cakap awal-awal? Boleh. Dengar ini. Terimalah duku langsat ini. Buah tempatan ini sungguh lazat. Boleh dimakan begitu saja. Siapa seterusnya, Mangkuk? Wah, Yana Samsudin. Saya dengar dia ada banyak kucing yang cun-melecun. Tak apa. Jom kita tengok apa yang dia nak. Yana Samsudin berkata, hai kucing happy, boleh tak Yana nak sebuah rumah baru? Bolehlah, please. Terima kasih. Hai Yana, nak rumah baru ya? Alamat saya ialah Jalan Kucing, 4 langkah ke kiri. Sini, sana, sikit lagi. Ini rumah saya. Rumah saya boleh jadi rumah baru anda. Datang okey? Saya tunggu. Jangan lupa bawa kucing-kucing yang hot lagi cun anda tu. Nanti kita party. Okey, cepat-cepat. Jap lagi anak datang tu. Tak sabarnya rasa nak balik sekarang ni. Okey. Siapa seterusnya? Mangkuk. Helman 199 tweet, hai kucing happy, saya selalu gagal. Boleh tak berikan saya kejayaan kucing happy? Hilman 199, jangan bersedih. Anda nak berjaya dan pergi jauh dalam hidup. Boleh. Anda hanya perlukan kad tol bernilai RM20 ini. Pergilah sejauh mana dan jangan berhenti sehingga tiba ke destinasi. Kalau habis, jangan give up. Top up. Ada lagi 5 permintaan. Ismail tweet, hai kucing happy, I nak makan nasi kandar bangke. Sebab now I dekat Ipoh. Ismail, nasi kandar kalau makan hari-hari jadi tidak sihat. Jadi nasi yang saya akan berikan ialah nasihat. Terimalah poster nasihat ini. Jadikan ia amalan ke, Ismail? Alright. Azizi Orama wish, wahai kucing happy, adakah anda boleh memakbulkan impian saya menjadi Tan Sri? Azizi Orama, saya tidak ada kuasa untuk membuat demikian. Tetapi saya ada power untuk memberikan anda ini. Krim muka pencegah jerawat. Tan tak ada, tapi Sri confirm ada. Okey, next Mangkuk. Maria Sahaja tweet, saya nak tengok kucing happy menjadi kucing sedih untuk 3 jam. Maria Sahaja, pandangan anda terhadap kehidupan ini sungguh menyedihkan. Apa kata anda ambil saja coklat susu Cadbury ini? Semoga ia membantu anda menyusuri kehidupan yang penuh mencabar ini. Take it and go. Mangkuk. Wan Siti Farhana post di Facebook, kucing happy, kahwin nak makan banyak-banyak tapi tak nak gemuk. Logik betul wish ini. Dengan ini, terimalah tuna makan hari-hari jadi kurus. Ia amat berkesan dan sihat tau. Pastikan anda makan setiap hari, okey Wan Siti Farhana? Mangkuk. Aci Baco post di Facebook, kucing happy,
Saya nak duit RM1 juta. Boleh kasih tak? Haji Bacok, tenang ya. Mimpi boleh menjadi kenyataan. Tapi kenapa anda mimpikan RM1 juta saja? Kenapa tak 2 juta, 3 juta, 10 juta pun boleh? Terimalah bantal ini. Bantal ni sungguh gebu, Encik Bacok. Kalau tidur, mesti anda mimpikan wang yang lebih besar daripada itu. Ya? Sabar dulu ah. Baiklah, itu saja masa yang kita ada hari ini. Kepada yang saya tidak respon, jangan sedih. Isnin depan, saya akan kembali lagi. Jadi, hantarkan wish-wish anda melalui #KucingHappy. Dan saya akan jadikan wish anda suatu yang happy. Anda nak jadi basikal, karipap, ikan siakap, ikan 3 rasa, nak berjaya dalam hidup, apa saja, semua boleh. Okey? See you next week. Nak pergi makan ikan ni. Selamat tinggal. Sebenarnya aku nak buku bukan duku, tapi aku happy dapatlah duku langsat.